Ini adalah talimat untuk tugasan 3. So, pertama sekali, kita perlu cari event lah. So, ada beberapa cara lah. Salah satunya kita kena Google. So, Google ni, kita boleh guna yang dekat news tu. So, let's say kita nak solar storm. Okay. So, solar storm ni kita pergi dekat news lah. So, kita check lah solar storm. Ataupun keyword dia, kita boleh guna strong flare ke ataupun aurora ke, okey, ataupun geomagnetic storm. Geomagnetic storm. Okey, so apa-apalah. Okey, so antara yang boleh pakai keyword dia lah untuk dapatkan berita tentang space weather ataupun kamu pun boleh tulis space weather. Okey, so cari news lah. So saya gunakan solar storm. Okey, solar storm. Dan kamu carilah berita yang agak jangan yang terkini sangat. Yang lewat sikit lah antara bulan Mac ke bawah. Mac 2026 ke bawah lah. Okey. So ini April. Macam yang ni. Okey. Ini contoh dia. Okey. Ini ada cerita yang current ke? Okey, so yang ni berlaku pada Januari, 18 Januari pukul 1 lah. Okey, so itu dia punya cerita dia. So you boleh ambil tarikh ni sebagai hari kejadian. Okey, contoh kalau nak guna news ni lah. Ataupun you boleh guna website yang saya bagi itulah. Website tu kat sini. So boleh klik kat sini dan boleh search news kat situ pun boleh. Guna keyword yang saya cadangkan tadi. Ini contoh keyword lah. Okey. So kena dapatkan tarikh untuk main event, lepas tu before event dan juga recovery phase lah. So ada 3 tarikh yang tadi kita tengok dekat sini tadi 18 Januari. So you akan cari data 17 Januari, 18 Januari, 19 Januari. Dan dia dapat tarikh tu, so you kena dapatkan solar flare lah yang berlaku pada ketiga-tiga hari tersebut. Okay, solar flare ni dia menunjukkan keaktifan permukaan matahari. So, macam mana nak cari? Cari dekat Hinode Flare Catalog lah. So, kita type Hinode Flare Catalog. Okey, kat sini. So, kita boleh sebab kita nak 2026 bulan 1. Okey, so dia akan list bulan 1. Yang tadi 18 Januari. So, you carilah. 18 Januari. Okey, ke belakang lagi. Sampai jumpa 18. Ni 17. Okey, masuk dia dekat sini ya. Ini 18 Januari. Dia punya event yang berlaku. So, ambil yang C, M dan X. Okey. So, flare yang berlaku dia ada 5 kelas flare. A sampai X. A, B ni lemah. C ni moderate. M ni dia moderate, strong moderate lah. So, yang X tu yang strong. Okey. So, number dekat belakang ni menunjukkan dia punya kelas tu lagi besar nama dia, lagi strong lah flare tu. Okey, so you catat lah. C ada berapa, M ada berapa, X ada berapa. Kalau M tak ada, kosong lah. Kalau C tak ada, kosong lah. Kalau tak ada X, kosong lah. So, dekat table ni kamu akan kosongkan lah. Macam ini. Okey. So, ini cara kita nak summarizekan data flare yang berlaku pada hari tersebut. Kemudian kamu cari pada setiap hari tu, strong flare dia bila berlaku. Berapa lama. Okay, so you catat kat sini. Okay, then you nak cakap apa, dapatkan solar wind punya speed. So macam mana nak dapat, ini pergi kat ISWA punya web base. Saya dah bagi link dia. Okay, ini link ISWA lah. So you klik, dia akan pergi ke web base ini. Okay. So kita pergi ke ISWA. So dia akan, ini lah interface dia. So now data available tak apa. So kita close dulu. Okay, apa yang saya buat, saya boleh close dulu. Okay, so ini dia punya ni. So, kalau kita klik kat sini, dia akan patah balik ke main dia lah. Kalau klik kat situ, dia akan patah balik ke main dia. Ini main dia. So, kalau nak pergi balik sana, you just tekan ini. Klik yang ni, dia akan pergi balik dekat sini. So, macam mana dapat data tu? So, untuk data tu, kita pergi browse.
Okay, kalau kita pergi browse, kita tulis no browser dah tak available ni, klik balik kat sini biar dia pergi balik yang main tadi. Okay, so dia tadi, so kita klik balik. Okay, dan sepatutnya ada. Okay, so kita klik, sini dengan keluar ini. So kalau tak klik, kamu tekan je apa-apa kat sini. Close semua balik. Pergi kat sini balik dan keluarnya. So untuk dapatkan data Lewin, so dia akan pergi kat sini. Okay, so Lawin kat sini. Okay, belakang ni dia punya interface dia. So masukkan tarikh yang tadi tu kita kata kita nak dua je. Yang ni tak mau. Kita nak density dengan speed pada tarikh bila tadi. Kita tengok 18 Januari. So kita pilih 18 Januari lah. Okay, 2026. 2026, 18 Januari, 18 Januari event. So 17 ke 19. So kita boleh ambil 16 sampai 20. So kita apply. So dia akan plot lah 16 sampai 20. So ini dia tengah plotting. Nampak klik-klik ni kan. Okay, ni dia dah siap plotting lah. Ini dia punya data dia. So kita nak ambil 17 sampai 19. So kalau kita nak zoom, kita just klik dan kita zoom. Okay. So ini 17 sampai lah sini. Pukul 17 pada hari 17 lah. Okay, so ini data dia. Okay, ini speed dia, ini density dia. Ini untuk soal Lawin. Untuk dapatkan KP index dengan DST index pun sama. Tapi dia bukan dekat dengan solar, kita pergi ke ionosphere. Okay, so kita akan dapat ini, KP observe. Klik je. So dia akan pergi kat bawah ni. Dan satu lagi, kita pergi ke ionosphere juga. Kita pergi DST kat sini. DST kat sini. Okay, kita klik. Maka dia akan display kat bawah ni. So benda yang sama kamu tukarlah tarikh dia. Okay, so tukar tarikh dia dan masukkan data-data ni dekat sini lah. Saya dah bagi arahan kat sini, you boleh tengok macam mana nak dapat, nak buat. Okay, apa yang nak cari dekat KP index, DST index lah. Okay, so dapat data tu semua. So kalau kamu tersilap tekan ke apa, you boleh close je. So you close je, you tekan dah balik. Okay, so data semua kat sini lah. So itu cara nak guna database untuk tugasan ketiga. Okay, itu sahaja. Terima kasih.